Mana satu bacaan yang betul? Rabbana lakal ham atau Rabbana walakal ham? Soalan yang bagus. Soalan ni sebenarnya bukanlah kali pertama saya dapat dan bukanlah kali pertama saya menjawab. Ada beberapa siri video sebelum ni saya dah jawab. Namun begitu, masih ramai yang keliru berkaitan dengan yang mana satukah yang betul? Rabbana lakal ham atau Rabbana walakal ham? Untuk menjawab pertanyaan kali ini, sekali saya ingin tegaskan bahawasanya bacaan ketika i'tidal, perbuatan i'tidal itu wajib. Bacaan ketika i'tidal, iaitu perbuatan bangun daripada rukuk, kita panggil i'tidal. Perbuatan ini wajib. Bacaan ketika bangun daripada rukuk, i'tidal ini hanya sunat sahaja. Seseorang yang bangun daripada rukuk tanpa membaca apa-apa, beserta tumakninah, dia bangun, sepatutnya dia baca Sami Allahu liman hamidah. Tetapi dia bangun dalam keadaan dia tak membaca apa-apa, dia berhenti seketika, kemudian dia terus sujud. Maka perbuatan ataupun cara ini sebenarnya solat tersebut sah. Kerana perbuatan saja wajib, bacaan itu tidak wajib, hanya dikategorikan sebagai sunat hayat sahaja. Timbul pertanyaan, yang mana satukah betul? Rabbana lakal ham atau Rabbana walakal ham? Pertama memang sekali, bacaan ketika i'tidal, Sami Allahu liman hamidah, ianya dipanggil sebagai tasmi'. Manakala ungkapan selepas itu, Rabbana lakal ham, kita panggilnya sebagai tahmid. Di dalam mazhab al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, ungkapan tasmi' dan tahmid, iaitu Sami Allahu liman hamidah dan ungkapan Rabbana lakal ham, disunatkan untuk kita membaca kedua-duanya. Kita menggabungkan kedua-dua bacaan ini, sama ada kita solat seorang diri, sama ada kita menjadi imam ataupun menjadi makmum. Maka kedua-dua ini kita disunatkan untuk membacanya. Maka menjawab pertanyaan, mana satukah bacaan yang betul? Rabbana lakal ham ataupun Rabbana walakal ham? Menjawab pertanyaan ini, sebenarnya kedua-dua bacaan ini betul. Kerana terdapat di dalam beberapa riwayat bagaimana kita dibolehkan untuk membaca dengan beberapa jenis bacaan. Yang pertama, kita boleh membacanya dengan bacaan Rabbana lakal ham. Bacaan kedua, Rabbana walakal ham. Bacaan ketiga, Allahumma Rabbana lakal ham. Bacaan keempat, Allahumma Rabbana walakal ham. Sebenarnya bukan 4 bacaan ini saja kita dibolehkan baca. Bahkan banyak lagi bacaan-bacaan yang agak panjang sedikit daripada bacaan ini juga kita dibolehkan untuk membacanya ketika kita bangun daripada rukuk. Moga-moga memberi manfaat dan kefahaman.